السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita merafakkan setinggi-tinggi syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini dapat kita bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seperti biasa pada kuliah maghrib kita di sini, kita menyambung kepada kitab Unwanul Falah wa Unfuwanus Salah karangan Syekh Wan Ahmad Al-Fatani rahimahullahu taala. Jadi pada malam ni kita masuk kepada muka surat 26, baris yang ke-7 daripada bawah. Muka surat 26, baris yang ke-7 daripada bawah. Kita masih membincangkan perkara-perkara yang berkaitan dengan sunat-sunat dalam sembahyang, iaitu sunat hayat. Jadi kita sambung kepada perbahasan yang kita sebut sebelum daripada ini. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi barakatihi fid darin amin. Sunat yang seterusnya kata dia, dan membaca surah pada lain daripada sembahyang jenazah. Jadi sunat kita baca surah pada sembahyang selain daripada sembahyang jenazah. Adapun sembahyang jenazah tak ada surah, hanya kita baca surah Al-Fatihah saja. Selain daripada itu tidak ada surah yang dibaca dalam sembahyang jenazah. Selain daripada sembahyang jenazah, sunat kita baca surah, sama ada sembahyang itu sembahyang fardu maupun sembahyang itu sembahyang sunat. Jadi dia kata, dan membaca surah pada lain daripada sembahyang jenazah, maka sunat ia bagi munfarid dan imam dan makmum. Sunat baca surah tadi bagi munfarid, bagi orang yang sembahyang seorang. Sembahyang seorang ni bahasa Arab dia panggil munfarid. Dan juga sunat bagi imam, dan sunat bagi makmum. Tapi makmum tu yang macam mana? Yang tiada mendengar bacaan imamnya. Jadi makmum yang tak dengar bacaan imam, iaitu pada sembahyang zuhur dan asar. Kerana sembahyang zuhur dan asar imam baca perlahan. Dan juga pada sembahyang maghrib, isyak dan subuh, sekiranya imam itu baca perlahan, kita duduk di belakang, kita tak dengar bacaan tu imam. Kita sunat juga baca surah. Katalah lepas ni sembahyang isyak, tengah-tengah tu sembahyang isyak tu tuan-tuan semua, mikrofon tu imam tu rosak, tuan-tuan duduk belakang tak dengar. Tapi saya ingat kapasiti masjid ni boleh dengar lagi, sebab masjid ni kecil. Katalah masjid itu besar, kita duduk di belakang, kita tak dengar, maka pada waktu itu kita sebagai makmum pun sunat baca surah juga. Bukan duduk diam saja tak. Pasal apa? Pasal diam pun tidak mendatangkan apa-apa faedah, sebab kita tak mendengar pun bacaan imam. Jadi baca surah sunat kepada 3. Yang pertama bagi orang yang sembahyang seorang, yang kedua bagi imam. Ini mutlak,
Maksudnya tidak ada qaid, tidak ada syarat. Dan yang ketiga, bagi makmum dengan syarat makmum tadi tidak mendengar bacaan imam. Jadi kalau dia dengar bacaan imam, tidak sunat dia baca surah, bahkan makruh. Sama ada dia baca surah yang imam sedang baca ataupun dia baca surah yang lain. Contoh sekarang tu imam baca wattini wazaituni wa turi sinin. Dia dengar tu imam baca. Dia ikut sama, wattini wazaituni wa turi sinin. Mana dia baca jugalah. Membaca surah di belakang imam yang kita dengar baca imam tu hukum dia makruh. Jadi tuan-tuan semua, kita sunat dengar. Masa baca lah. Alamak tak apa Ustaz, saya ingat surah ni, saya nak baca dengan tu imam. Baca lepas ni, lepas semayang. Masa semayang tu tak usah baca lagi. Hukum dia makruh. Walaupun tuan-tuan ingat. Boleh? Jadi pada rakaat yang pertama dan yang kedua, baca surah tadi pada rakaat pertama dan rakaat kedua. Rakaat ketiga dan keempat tidak disunatkan membaca surah. Itu kalau semayang fardu lah. Kalau tuan-tuan semayang sunat, tengok cara macam mana tuan-tuan semayang sunat. Kalau tuan-tuan semayang sunat duha, katakan semayang sunat duha itu 8 rakaat, maka tuan-tuan semua semayang sunat duha 8 rakaat, tuan-tuan boleh buat 8 rakaat dengan satu salam. Direct semua boleh. Tuan-tuan boleh buat satu salam tadi dengan beberapa cara. Antaranya tuan-tuan buat Allahu Akbar, tuan-tuan semayang 8, tahiyat akhir bagi salam. Kalau tuan-tuan semayang macam ni, maka pada tiap-tiap surah, tiap-tiap rakaat tuan-tuan sunat baca surah. Boleh? Tuan-tuan semayang 8 rakaat, Allahu Akbar, saja tu semayang sunat duha 8 rakaat. Kerana Allah Ta'ala, semayang duha tu maksimum dia 8 rakaat. Tuan-tuan boleh baca semayang sekaligus 8 dengan satu salam. Jadi satu salam tu tuan-tuan boleh buat caranya satu tahiyat akhir saja. Terus semayang 8, tahiyat akhir satu. Maka kalau tuan-tuan buat macam ni, sunat baca surah pada setiap rakaat. Rakaat pertama baca surah, rakaat kedua baca surah, rakaat ketiga Fatihah surah, rakaat keempat Fatihah surah, rakaat kelima Fatihah surah, keenam begitu sampai 8. Tetapi kalau tuan-tuan pisahkan, tuan-tuan buat tahiyat awal 4 rakaat tahiyat awal, kemudian tuan-tuan sambung lagi 4 rakaat tahiyat akhir. Ada tahiyat awal di tengah-tengah tu. Tuan-tuan semayang 8, 4 tahiyat awal, 4 lagi tahiyat akhir. Maka selepas daripada tahiyat awal, tidak disunatkan lagi membaca surah. Itu cara. Jelas tak tuan-tuan semua? Jelas tak? Kalau semayang sunat. Adapun semayang fardu, semua semayang fardu ni dia ada tahiyat awal, melainkan semayang subuh. Kan? Itu jelas dah, lepas tahiyat awal tak ada baca surah. Cuma semayang sunat, tuan-tuan boleh buat 2 cara tadi. Kalau satu salah. Tetapi yang mana lebih afdal? Kalau kita semayang sunat, lebih afdal apabila kita memperbanyakkan salam. Maksudnya kalau semayang duha 8 rakaat, tuan-tuan semayang 2 rakaat satu salam, 2 rakaat satu salam, itu lebih afdal daripada tuan-tuan gabung 8 satu salam. Kenapa? Kerana bila tuan-tuan buat 2 rakaat satu salam, bermakna di situ ada tahiyat akhir, ada salam, itu tambah ekstra. Maka bila banyak bacaannya, banyaklah pahalanya. Dibuat 2, 8. Maksimum semayang duha ni 8. Maksimum semayang duha ni 8 ikut pendapat yang kuat. Ada satu pendapat lagi kata 12, boleh buat sampai 12. Itu paling maksimum 12. Kalau tuan-tuan buat lebih pada 12, itu tidak jadi duha. Habis dah 12, tuan-tuan semayang lagi, nak jadi 14. Yang 2 rakaat lepas pada 12 tadi, itu tidak jadi duha. 12 saja maksimum.
Jadi tuan-tuan semua, dibaca tadi pada rekaan yang pertama dan yang kedua atas pelaturan mushaf, atas susunan Quran. Jadi kalau rakaat pertama wadduha, rakaat kedua alam nashrah, itu ikut susunan. Jangan baca terbalik. Rakaat pertama alam nashrah, rakaat kedua wadduha, itu terbalik. Kalau rakaat pertama idza jaa nasrullahi wal fath, rakaat kedua apa tuan-tuan semua? Tak ingat dah muqaddam. Tabbat yada abi lahab wa tab. Kalau rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua lama tinggal muqaddam ni. Rakaat kedua apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Macam tu. Kalau rakaat pertama alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, rakaat keduanya li ilafi quraish. Ikut susunan gitu. Jangan langgar susunan. Dan jangan langkau. Makruh semua. Maksudnya langkau macam mana? Tuan-tuan baca yang pertama wadduha, lepas wadduha tu kat alam nashrah. Tuan-tuan langkau pergi wattini wazaituni wa turi sin. Itu pun makruh juga. Jadi ikut susunan. Kalau baca surah, kalau baca ayat panjang, contohnya baca di Baqarah. Jadi kita sambung. Rakaat pertama berhenti, rakaat kedua ambil sambungan. Macam tu yang afdal. Ada hak selain daripada potong-potong tu kurang afdal. Jadi yang sunatnya ialah membaca mengikut pelaturan. Itu maknanya ikut susunan. Itu bahasa Fatani, pelaturan itu mengikut susunan mushaf. Jadi jangan baca terbalik-terbalik. Kena ingatlah tu. Dan mana lebih afdal, baca surah pendek atau baca ayat yang panjang? Itu isu. Tuan-tuan baca alam tarakai dengan liila fi Quraisy pendek, atau baca ayat daripada surah Baqarah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khala, panjang betul-betul baca, tapi bukan surah yang sempurna. Maksudnya bukan komplit daripada awal ke akhir surah. Mana yang lebih afdal? Tuan-tuan baca surah komplit awal sampai akhir walaupun pendek, ataupun tuan-tuan baca surah ayat yang panjang tetapi tak komplit. Maksudnya bukan cerita daripada awal surah sampai ke akhir surah. Jadi khilaf ulama. Kalau pendapat Ibnu Hajar, baca surah yang penuh lebih afdal walaupun pendek. Pasal cerita dia tamat. Mudah-mudah macam tuan-tuan tengok cerita lah. Tengok cerita ini Ustaz. Yang mudah. Tengok daripada awal sampai ke akhir. Tuan-tuan faham lah. Kalau tuan-tuan ambil kat tengah tak tahu, hero mati ke tak mati? Dia ibarat macam tu. Sama-sama mungkin kita tak faham lagi bahasa Arab, kita ambil potong surah kat tengah tu, tempat kita potong tu tak kena tempat. Putus sambungan cerita dengan sebelum tu dengan hak kita ambil. Kalau kita faham bahasa Arab tu, alhamdulillah. Kadang-kadang tempat kita potong tu tak kena. Rupanya kita potong tengah cerita. Cerita Al-Quran tu nak cerita tu kita potong tengah. Jadi tak cantik lah. Sebab tu kata Ibn Hajar Al-Haytami, afdal baca surah yang pendek, yang penuh, yang lengkap berbanding dengan ayat yang panjang. Melainkan pada sembahyang tarawih dengan niat untuk khatamkan Al-Quran sepanjang bulan Ramadan. Itu tak apalah. Kita baca satu rakaat, satu muka surat, satu rakaat, mana itu lain. Ini untuk sembahyang yang biasa itu macam tu. Seterusnya dia kata, dan tiada sunat bagi makmum yang mendengar bacaan imamnya, bahkan makruh membacanya akan surah. Tiada sunat bagi makmum yang mendengar bacaan imamnya. Kalau dia dengar bacaan imam dia, tak sunat dia baca.
Bahkan hukumnya makruh kalau dia baca juga. Sama ada dia baca surah yang lain ataupun surah yang sama dibaca oleh imam seperti yang saya sebutkan tadi. Diku sama baca, itu pun hukum makruh. Ataupun tu imam baca wati, dia kata aku tak minat wati, aku minat wadduha, kata dia. Dia baca wadduha. Dia baca surah juga di belakang imam. Jadi hukum dia makruh. Makruh ni hilang pahala lah, tak berdosa, tapi hilang pahala. Itu maksudnya. Bahkan makruh membacanya surah, membacanya orang yang semayang tadi akan surah. Habis itu. Kemudian seterusnya. Dan sunat mentakhirkan Fatihahnya daripada Fatihah imamnya. Sunat melewatkan baca Fatihah selepas daripada imam sempurna membaca Fatihah. Sebab tu kita biasa buat kan, maklum dah. Kita semayang ni, contoh semayang maghrib tadi, tu imam waladdallin, kita pun amin ramai-ramai. Lepas pada tu baru kita baca surah Fatihah. Kenapa baca di situ? Sunat melewatkan, mentakhirkan, melewatkan bacaan Fatihah kita selepas daripada imam selesai baca Fatihah. Katakanlah saya baca sama kata imam, Ustaz. Imam bismillahirrahmanirrahim, saya pun baca bismillahirrahmanirrahim. Maka yang macam tu tuan-tuan semua kurang pahala. Sebab sunat apa? Sunat melewatkan bacaannya selepas daripada bacaan imam. Tetapi dalam beberapa kes dibolehkan, bukan boleh maknanya tak ada masalah, tak hilang pahala kalau kita baca sama dengan si imam. Antara kesnya ialah kita tahu si imam lepas ni dia baca surah pendek. Habis Fatihah dia baca surah pendek. Maka surah pendek tadi dia baca pula, lepas waladdallin dia baca terus surah pendek. Dia tak bagi ruang untuk kita baca Fatihah. Macam tu imam dulu sembahyang tarawih. Ingat tu imam zaman dulu. Zaman sekarang tak ada dah. Imam dulu sembahyang tarawih, rakaat pertama alhaakumut takasur, rakaat kedua qul huwallah, rakaat seterusnya pula wal asri qul huwallah. Begitulah turun sampai 20 rakaat. Tapi dia punya laju tu by express bukanlah. Waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar. Senapak tu. Kita tahu dah memang tak sempat aku baca Fatihah lepas imam. Maka dalam situasi macam ni tidak makruh kita baca sama dengan imam. Sebab kita tahu dah Tok Imam ni lagu ni. Kalau dia tunggu dia habis baca Fatihah, nak baca memang tak ada kita. Dia dah jauh bangkit rakaat kedua dah, kita tak habis lagi nak baca Fatihah. Senapah keluar Allah kan? Kan? Nak buat 20 rakaat dalam masa 20 minit. Dulu cepat tuan-tuan semua. Tak tahulah tuan-tuan kat bandar ni, saya membesar kat kampung. Zaman tahun 80-an, 90-an tuan-tuan semua. Macam tu gaya sembahyang tarawih. Kat sini tak pastilah kan. Tapi di kampung memang begitulah. Tuan imam lama-lama ni baca ayat lazim. Masuk malam 15 dia tukar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar pula. Dengan qul huwallah. Itulah. Dengan ayat lazim alhaakumut takasur. Kan dia terbalik macam tu. Tapi tiap-tiap rakaatnya inna anzalna. Disampailah 20. Tapi dia punya nak cepat habis tu, laju lah tuan-tuan semua. Kita budak-budak masa tu suka betul. Laju lagi tu imam, cepat-cepat, cendol tunggu. Budak-budak masa tu, apa tahu. Tapi sekarang tak mahu yang kalau macam tu dah. Kita nak rehat-rehat, relax-relax. Baik. Dan sunat mentakhirkan Fatihahnya daripada Fatihah imam. Sunat baca lewat daripada imam. Okey? Ini satu lagi yang jarang dibuat oleh imam. Dan diam oleh imam
antara amin dan antara surah. Jadi imam tadi lepas dia baca Fatihah amin, imam tadi diam. Diam tu selama mana diamnya? Kadar membaca Fatihah makmum. Kadar makmum baca Fatihah. Agak-agak makmum habis baca Fatihah, baru dia start baca surah, supaya tak terganggu bacaan makmum. Itu cara yang betul. Jadi kebanyakan imam tak buat benda ni lah. Jadi sebenarnya macam tu cara dia. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Imam tunggu dulu makmum baca Fatihah. Masa dia tunggu tu, dia boleh baca ayat Quran mana dia nak baca, ataupun dia nak zikir ke subhanallah, ataupun diam tunggu pun boleh, tak ada masalah. Agak-agak makmum habis baca Fatihah, barulah dia start baca surah. Kalau imam-imam di negara Arab, contohnya di Syria, mereka buat macam ni. Sebab di Syria dan negara-negara Arab ni dia ada banyak mazhab. Mazhab Syafi'i ada, mazhab Hanafi pun ada, mazhab lain pun ada. Mazhab Syafi'i macam ni. Mazhab Hanafi pula, tuan-tuan semua, dia tak boleh silang lama. Waladdallin, dia kena sambung tu surah. Maka ulama-ulama mereka di sana, imam-imam mereka di sana meraihkan kedua-dua pendapat. Macam mana dia buat? Dia buat macam ni. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Okey, dia baca surah tu juga, tapi dia baca perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a. Agak-agak dia imam makmum habis dia baca Fatihah, baru dia angkat surah. Faj'alahu ghutha'an ahwa. Macam tu. Imam-imam negara Arab yang meraih, kalau pergi Mekah tak tu, Mekah dia terus dia. Masa dia mazhab lain. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dia betul. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Itu kalau di Mekah. Tapi kalau di Syria, ulama di Syria ni dia ramainya Hanafi dengan Syafi'i. Jadi dia buat macam tu. Kalau di Malaysia ni kita mazhab Syafi'i, maka tuan-tuan semua mazhab Syafi'i, terus tuan-tuan semua kita diam. Kenapa mazhab Hanafi tak diam? Sebab dalam mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca Fatihah. Makmum tak perlu baca apa-apa. Makmum Allahu Akbar, dia diam gitu ya. Imam semua. Jadi orang mazhab Hanafi ni makmum dia relax sangat. Tak baca apa, Allahu Akbar, gitu ya. Jadi sebab tu dia tak payah selang lama. Adapun kita dalam mazhab Syafi'i kan makmum kena baca surah Fatihah. Diberi ruang di celah tu supaya makmum boleh baca Fatihah tanpa terganggu. Boleh terganggu tuan-tuan semua sebab terutama sekali kalau baca imam tu sedap. Tak habis-habis Fatihah dia. Iyyaka nak duduk dengar tu imam baca lagi kan, tak boleh nak habis Fatihah. Sebab tu cara dia. Ala kulli hal sunnah lah. Jadi bagi imam itu sunnah. Jadi tuan-tuan makmum yang ramai-ramai ni yang dengar malam ni, kalau tu imam buat macam tu, tuan-tuan tak salah marahkan imam tu. Tu imam ni dia nak baca surah, lambat betul saja nak bagi aku letih kata dia. Sebab dia naknya habis waladdallin, tu imam baca surah terus. Jadi sedang elok dia habis Fatihah, tu imam rukuk. Tu tak lama menunggu. Jadi macam tu salah lah. Salah tu tidaklah kata haram, makruh. Habis selesai di situ, masuk sunat yang lain pula. Dan setengah daripada hayat itu, setengah daripada sunat hayat itu menyaringkan dengan bacaan oleh imam dan munfarid, orang yang sembahyang seorang. Imam dan sembahyang seorang baca nyaring. Tadi baca surah,
Tapi tak semestinya nyaring. Ini nyaring, baca nyaring pada subuh dan 2 rakaat yang pertama daripada maghrib dan isyak, 2 rakaat pertama isyak, dan pada sembahyang sunat dan pada sembahyang Jumaat dan sembahyang 2 hari raya. Itu sembahyang 2 hari raya. Ini beberapa sembahyang sunat lah dia buat contoh. Sembahyang fardu kita tahu dah, sembahyang Jumaat kita tahu dah. Sembahyang sunat dia buat satu contoh, sembahyang 2 hari raya. Selain daripada itu, sembahyang sunat yang disunatkan baca kuat ialah sembahyang sunat gerhana bulan. Sembahyang sunat gerhana bulan baca kuat. Sembahyang sunat gerhana matahari baca perlahan. Tuan-tuan, gerhana matahari pun ni kan, itu imamnya baca perlahan, makmum pun baca perlahan. Selain daripada itu, sembahyang sunat istisqa. Istisqa ni maksudnya minta hujan. Tuan-tuan sembahyang minta hujan, walaupun sembahyang siang hari, bacanya kuat. Selain daripada itu, sembahyang sunat tawaf. Kalau tuan-tuan sembahyang malam, itu pun baca kuat. Tuan-tuan tawaf umrah ke, tawaf sunat ke di Mekah, habis selesai 7 pusingan, sunat kita sembahyang sunat tawaf. Sembahyang sunat tawaf tu di mana? Di belakang maqam Ibrahim. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Maqam Ibrahim tu kita pergi belakang tu, sembahyang belakang. Sembahyang sunat tawaf 2 rakaat. Jadi kalau kita sembahyang malam, sunat dibaca kuat. Tak adalah kuat betul sampai menjerit. Itu kena halau kat polis. Haji katanya. Jadi tuan-tuan semua baca kuat, tinggi suara, keluar suara. Okey, itu sembahyang sunat yang disunatkan untuk kita baca kuat. Lagi sembahyang sunat tarawih, sembahyang sunat witir bulan Ramadan. Itu contoh sembahyang sunat yang disunatkan kita baca kuat. Qiyamul lail baca kuat ke baca perlahan? Sembahyang sunat tahajud qiyamul lail. Qiyamul lail ataupun sembahyang sunat tahajud dibaca at-tawassut, tidak kuat dan tidak perlahan. Tawassut maksudnya tidak terlalu kuat, tidak terlalu perlahan. Itu cara. Baik, seterusnya. Jadi baca kuat dinyaringkan bacaan surah tadi pada sembahyang-sembahyang yang disebutkan tadi. Sembahyang fardu dah maklum, sembahyang sunat yang saya baca tadi, itulah kita baca kuat. Dan memperlahankan pada lain, maknanya pada lain daripada yang tersebut itu. Maksudnya pada selain daripada sembahyang yang tersebut itu, kita baca perlahan. Tersebut tadi selain, termasuklah yang saya sebut tadi. Yang dia sebut contoh sembahyang sunat satu je, sembahyang hari raya. Yang saya sebut tadi ada 2, 3, 4 lagi. Selain daripada itu baca perlahan. Sembahyang istikharah baca perlahan. Sembahyang hajat baca perlahan. Kan? Sembahyang witir pada bulan yang lain daripada bulan Ramadan, baca perlahan. Sembahyang duha, baca perlahan. Sembahyang sunat rawatib, baca perlahan. Hak lain pada itulah asal. Habis, selesai. Kemudian sunat yang lain dan segala takbir intiqalat. Takbir perpindahan. Intiqalat bahasa Arab, Melayunya berpindah. Intiqalat maknanya pindah. Iaitu bahawa berkata tatkala tiap-tiap berpindah turun dan naik, Allahu Akbar. Dan kita panjangkan Allahu Akbar sampailah masuk kepada tempat kita pindah. Kalau daripada qiyam ke rukuk, Allahu Akbar sampai rukuk. Kalau daripada rukuk sampai ke i'tidal, Sami Allahu liman hamidah. Itu intiqalat dia Sami Allah. Bukannya kita bangun di bab Sami Allahu liman hamidah. Dia masuk berpindah. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd, baca masa berdiri tegak. Baik. Bila nak turun pula, Allahu
Akbar, dahi sampai baru berhenti. Sekira nafas panjang lah. Kenapa pendek nak buat lagu mana? Takkan nak pakai inhaler pula. Itu maknanya orang yang boleh. Kemudian daripada duduk, daripada sujud nak masuk ke duduk antara sujud, Allahu Akbar, pendek sikit sampai masuk, sampai habis. Maknanya masa berpindah, masa intikal. Bukan dah lepas masuk baru sebut Allahu Akbar. Itu salah tempat. Intikal itu masa berpindah. Dalam pergerakan tadi disebut Allah. Dan dipanjangkan mengikut kadar bila sampai ke tempat yang kita dah nak pergi itu. Itu baru berhenti. Jadi kebiasaan kita orang Melayu ni, saya pun Melayu juga, kita pendek takbir intiqalat, panjangnya takbir ratul ihram. Kita sebut takbir ratul ihram tu wala yumattit, jangan panjang. Yang panjangnya takbir intiqalat. Jadi takbir ratul ihram pendek sudahlah. Allahu Akbar. Ikutlah. Tak masuk niat ustaz. Macam mana tak masuk niatnya? Niat tu kita bawa mai sebelum kita takbir tu. Masa kita berdiri tu kita bawa mai dah niat. Masa takbir tu kita bawa mai niat. Lepas tu jangan bagi hilang niat tadi. Jangan bagi hilang. Allah ada dalam hati tu. Masa sebut Allahu Akbar tu dia ada dalam hati. Allahu Akbar. Habis tu. Jadi Allah panjang tu. Jadi makruh dipanjangkan. Baik, takbir intiqalan. Balik. Bahawa berkata tiap-tiap berpindah, turun dan naik Allahu Akbar, melainkan tatkala naik kepada i'tidal, maka berkata ia sami Allahu liman hamidah. Ketika naik ke i'tidal berkata ia sami Allahu liman hamidah, dan berkata ia kemudian daripada sampai i'tidal. Bila dah sampai i'tidal baru kita baca ni apa benda? Rabbana lakal hamdu. Boleh baca Rabbana lakal hamdu, boleh baca Rabbana walakal hamdu, boleh baca dua cara tadi. Rabbana lakal hamdu, Rabbana walakal hamdu. Betul dua-dua. Asal gaduh tentu semua. Jadi kalau dengar orang baca Rabbana walakal hamdu pun betul. Baca Rabbana lakal hamdu pun betul. Ataupun nak wakaf pun betul. Rabbana lakal hamd pun boleh. Rabbana walakal hamd pun boleh. Jadi tak wakaf pun tak apa, dalam bacaan zikir itu tak ada masalah. Sebab dia bukan Quran. Tapi kalau Quran tak boleh Rabbana lakal hamdu, sebab bila wakaf bunyi lakal hamd. Betul kan? Cara tu tawakaf Quran. Baca Quran. Tapi oleh kerana dia bukan Quran, dia zikir, tetap boleh hidupkan dan matinya. Rabbana lakal hamdu boleh. Rabbana walakal hamdu pun betul. Rabbana lakal hamd pun betul. Rabbana walakal hamd pun betul. Boleh kok mana-mana pun tak apa, insya-Allah. Jangan baca benda lain. Baca benda lain tak boleh kan. Okey, selesai. Seterusnya mengucap tasbih di dalam rukuk. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu tasbih dalam rukuk. Dan di dalam sujud subhana rabb. Itu balik ni. Kitab ni terbalik. Terbaikilah yang ada kitab. Dan mengucap tasbih di dalam rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Itu rukuk, tapi dia di sini tulis subhana rabbiyal a'la. Dan di dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dia terbalik. Jadi dan sekurang-kurangnya sekali. Paling minimalnya satu kali dapat lapahnya. Daya akmalnya yang sempurna, nak dapat pahala sempurna 3 kali. 3 kali.
dan tiada melebih oleh imam atas 3 itu. Kalau imam tak boleh lebih pada 3, cukup 3 je. Tapi dia ada syarat juga, cuma dia bagi ringkas imam 3. Kalau kitab besar dia sebut imam qaumum mahsurin. Kalau imam yang untuk kaum yang tidak dimasuki oleh orang lain, itu boleh lebih daripada 3. Tapi syaratnya kena tanya dulu makmum. Kena tanya makmum. Misal macam ni, tuan-tuan semayang di rumah masa PKP. Yang jemaah tuan-tuan semua siapa? Anak isteri tuan-tuan semua. Tak ada orang lain nak masuk di rumah kita. Ini dia panggil imam qaumi mahsurin. Maksudnya imam bagi kaum yang tak ada orang lain masuk kat situ. Sebelum pada kita semayang, kita tanya makmum, Pak ramai ada 3-4 orang belakang ni, Abah malam ni nak semayang isyak ni, tasbih rukuk 11, tasbih sujud 11. Boleh semua makmum? Kan? Jadi anak-anak takut. Boleh Abah? Boleh. Mem besar kata tak boleh. Mem besar kata tak boleh. Boleh ke tak tuan-tuan semua? Boleh ke nak baca sebelah? Tak boleh. Bukan pasal takut kat mem, pasal hukum. Takut tak takut tu saya tak tahu. Tuan-tuan sendirilah. Memang hukum gitu. Sebab apa? Sebab dia kena tanya kebenaran daripada makmum. Makmum kata tak boleh, tak boleh. Makmum kata boleh, boleh. Sebab tu dia buat senang di sini. Dia kata imam tak boleh lebih pada 3. Itu senang. Walaupun ada yang boleh lebih, tapi lebih-lebih macam tu. Kalau masjid tuan-tuan semua ni memang confirm tu imam tak lebih pada 3. Sebab apa? Sebab masjid tuan-tuan semua ni masjid tepi jalan dan orang lain akan masuk. Mungkin masa mula-mula sembahyang tu imam tanya, jemaah sekalian, kita nak sembahyang maghrib ni. Saya maghrib hari ni saya nak tasbih 11 semua. Boleh ada malah nak jawab banyak. Boleh kata dia. Senang. Kan mengamuk tu imam pula nanti. Jadi boleh berlaku. Tapi lepas pada sembahyang Allahu Akbar, mari orang yang musafir juga. Ni tak minta kebenaran ni. Dia pula sujud. Dia rukuk. Panjang pula tu imam sini kata dia. Dia mula berkata-kata, imam tak mengaji ke apa, dia panjang. Nanti tak boleh tu. Jadi masjid tepi jalan, masjid matruq dia panggil dalam bahasa Arab, maknanya masjid yang dilalui orang. Yang mana ada orang yang akan bertambah datang. Kemungkinan akan ada bertambah datang, yang ini tak boleh lebih pada kita. Jadi kitab ni senang je buat, dia tak hurai perinci panjang. Dia kata tiada melebih oleh imam atas 3. Imam senang 3 je, tak payah lebih. Dia buat 3 pahala besar. Dia buat lebih pada 3 pahala tak ada. Pahala sikit. Jadi kita buat sikit pahala besar. Lagi untung dah tuan-tuan semua. Buat sikit pahala besar, buat banyak pula pahala kurang. Baik, senang. Dah. Tetapi bagi orang yang semayang seorang ataupun imam yang jenis macam tadi, yang boleh minta kebenaran tadi dan semuanya benar, sunat dilebihkan sampai 11. Baca 11. Subhana rabbil azim wa bihamdihi 11. Bengkak mata-mata dah. Habis, okey, seterusnya sunat hayat dan seterusnya. Dan setengah daripada hayat bahawa mengangkat oleh orang laki-laki akan perut daripada paha dan akan 2 siku daripada 2 lembung. Lembung ni rusuk pada ketika rukuk dan sujud, dan bahawa menghimpun oleh perempuan akan setengahnya kepada setengahnya. Ini kita dah maklum dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Ulama-ulama mazhab Syafi'i berijtihad bahawasanya perempuan bila semayang, oleh kerana perempuan ni bentuk badannya dan sebagainya itu aurat, maka bila dia semayang sunat dirapatkan supaya tidak terdedah, supaya tidak nampak bentuk badannya. Sunat dirapatkan tangannya ke perut masa sujud,
masa rukuk. Adapun lelaki direnggangkan tangannya dan dijauhkan sikit, dipanjangkan sujud. Ada perempuan pendekkan sujud supaya perut dia tu boleh rapat ke bawah. Makna sujud dia pendek. Laki sujud dia lagi panjang. Mana jauh, perut dia tu jauh. Tambah-tambah perut besar pula kena jauh. Soalan dia kenapa? Kerana ulama-ulama mazhab Syafi'i berijtihad badan ataupun posisi perempuan ni dia aurat. Jadi sesuailah dikecilkan penampilannya dan sebagainya. Gitu. Kalau dia terbuka, hukum dia makruh dalam mazhab kita Imam Syafi'i. Boleh ya? Dia orang lelaki buka sikit. Adapun lengan ni laki ke perempuan masa sujud kena angkat lengan. Angkat, jangan letak lengan kat lantai. Sebab apa? Sebab itu menyerupai sujud anjing yang dilarang oleh Nabi SAW. Jadi lengan tu angkat. Cuma angkat, laki buka, perempuan rapat. Okey, itu saja. Baik, selebihnya insya-Allah banyak lagi sunat-sunat ni. Pasal dalam semayang ni, kalau tuan-tuan buka, ada satu kitab Arab, dia tulis 500 sunnatin fi salat. 500 sunat dalam semayang. Ada 500. Dalam kitab ni tak sebutlah sampai 500. Mungkin dalam 20-30 gitu je. Jadi sunat dalam semayang ni mencapai sampai 500. Banyak. Banyak. Besar semayang ni banyak yang sunat. Jadi ada banyak lagi, 2, 3, 4 benda lagi. InsyaAllah itu sambung kuliah akan datang. Wallahu a'lam.